Di sekolah, pertandingan sering diadakan. Tujuannya mudah, menguji bakat dan semangat murid. Tapi ada yang cuba mengambil jalan pintas. Saya seronok bila ada pertandingan sebab kita boleh tunjuk bakat kita. Bagi saya, menang atau kalah tak penting, asalkan kita jujur. Ambil. Nanti aku bagi dia. Dah aku tengok sekarang. Beginilah rasuah bermula. Kadang-kadang kecil, tapi tetap salah. Berhenti Amir, itu namanya rasuah. Rasuah bukan cara untuk menang, itu menipu. Kalau nak berjaya, usaha sendiri. Itu lebih mulia. Kami tak mahu sekolah kami dicemari oleh rasuah. Kalau dari sekolah, kita katakan tidak pada rasuah. Masa depan kita lebih cerah. Saya ingat senang kalau guna jalan pintas. Tapi kawan-kawan saya betul. Jujur lebih baik. Saya janji tak ulang lagi. Kesedaran ini penting. Bila kita tolak rasuah, kita selamatkan maruah dan masa depan. Jujur itu bukan susah. Katakan tidak kepada rasuah.